Sedangkan ulama kata doa ungkap yang dizalimi pun mustajab. Jadi kerana itu kalau kita faham perkataan ini, wa ma tadri bima sana'a du'a'u, jadi waspada dengan doa. Tadi doa orang yang dizalimi ada berdoa kepada Allah, ada berdoa guru kepada anak murid. Ini yang terparu kepada kita ni sebenarnya. Kalau suami, hati-hati si isteri. Kalau suami doa sesuatu kepada kamu, suami terhadap isteri dia, anak-anak terhadap mak, terhadap mak. Sebab apa? Sebab kedudukan ibu ni terlalu hebat. Ibu apa juga kepada ibu ni? Ibu dan bapa pada hadis dia. Yang Nabi sebut tentang betapa tingginya makam bapa. Hadis tu Nabi tak sebut ibu, bapa. Hadis lain pula kata ibu. Jadi sekarang ibu bapa ni, ibu bapa kepada anak-anak.